morning and have a good day. Sihat tak semua? Dah breakfast dah? Hati-hati kat jalan tu. Ni, saya nak kenalkan ni. Kenal tak siapa ni, Azrul? Mari sini. Nah. Awak ingat tak? Ni. Awak ingat tak sama ni? Dulu 2 tahun lepas, alhamdulillah, saya tahulah macam mana cara nak bantu dia dengan izin Allah kan. Boleh bawa sampai ke umrah, boleh berniaga dengan Aina kan. Tapi lepas pada tu ialah dunia dah berubah. Jom kita masuk kereta. Dunia dah berubah, cara berniaga pun lain. So malam ni masuk kat TikTok Syafiqah Aina. Saya pun tengah warm up, cari method macam mana nak bantu orang macam ni, cari duit lebih ke cari kerja, insya-Allah. Okay? So malam ni masuk TikTok Syafiqah Aina. Okay? So jom, saya nak pergi kerja dah. Aku benci manusia yang suka menghina insan-insan yang macam ni. Hari ni, saya nak bagi satu kenangan yang hebat untuk insan ni. Dia adalah tim saya yang saya tak sedar dia adalah seorang OKU. Ketika dia keluar je daripada rumah, terkejut saya. Dia pakai baju ni, baju yang dia buat sendiri. Apa? Ada kekurangan. Ada kekurangan? Semua orang ada kekurangan. Nanti datang lah ya. Nak tanya sikit. Nak dua nak, tapi tak ada siapa yang nak bawa. Saya mohon izin dengan dia. Boleh tak abang nak tengok ruang kerja awak mencari rezeki? Masuk je ke bilik tu. Bila saya tengok je meja tu yang berisi barang berniaga dia, Masya Allah, di mata orang luarannya nampak kurang sempurna, tapi di mata saya yang berada di depan dia adalah lelaki yang hebat. Awak tengok ni, kemana hasil yang diberi? Awak masuk dalam sahabat Aina. Walaupun kecil, tapi hasil perniagaan tu disumbangkan ke pertubuhan sahabat Aina. Sebab itu memang nak tanya masuk Aina. Nak bantu Azrul. Ni baju ni, baju 4 tahun lepas lagi kan abang bagi baju Aina ni. Kasut ni pun sama ni. Ni kasut time yang kita pergi Bukit Bintang tu. Kau masih pakai lagi Satu hari dulu macam Satu hari dulu. Dia boleh tapak tu sahabat. Ya. Ni yang kasut yang kedua lah. Mantap bro.